Aduh, macam mana ni? Kalau ada bahan digital kan senang. Susah tahu tak ada bahan digital. Pendidikan digital adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP yang menggunakan teknologi secara kreatif dan bersepadu. Pendidikan digital di negara kita disokong oleh Dasar Pendidikan Digital Negara yang bertujuan untuk melahirkan generasi fasih digital. Kementerian Pendidikan KPM umum melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR selama 2 minggu selepas cuti perayaan. Pada tahun 2020, KPM terpaksa menghentikan pembelajaran bersemuka berikutan wabak COVID-19 yang melanda negara kita. Hal ini menjadikan guru dan murid mula menjadikan bahan digital sebagai inisiatif mereka meneruskan pembelajaran mereka. KPM juga telah menjadikan pelbagai platform pendidikan seperti Telima, EduWeb TV dan Didik TV KPM. Selain itu, bahan digital seperti e-buku dan latihan dalam talian membantu murid memahami konsep dengan lebih baik. Assalamualaikum cikgu. Boleh cikgu perkenalkan diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Marliana binti Wan Umar. Saya mengajar di SMK Seri Mahkota Kuantan Pahang. Boleh saya tanya pendapat cikgu, apakah kepentingan kita menggunakan bahan digital dalam pembelajaran? Okey, pada zaman teknologi dan digital sekarang memang tidak dinafikan kepentingan penggunaan bahan digital itulah dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okay, ia membantu menjadikan sesuatu pengajaran dan pembelajaran itu lebih menarik, memudahkan proses, memudahkan guru-guru untuk mengajar, menjimatkan masa dan juga boleh melibatkan murid itu secara sepenuhnya lah, engagement murid dalam proses pembelajaran itulah. Cuma ada beberapa kekangan lah, antaranya ada beberapa perkara yang mungkin boleh ditambah baik. Antaranya ialah dari segi kemahiran guru tersebut dalam menggunakan bahan digital tu. Kemudian ketersediaan murid itu sendiri, dan juga yang paling penting ialah kemudahan atau penyediaan bahan tu untuk digunakan di sekolah dan juga institusi pendidikan lah. Okey, terima kasih cikgu. Pada pendapat anda sebagai seorang pelajar, apakah cabaran yang anda hadapi jika tiada penggunaan bahan digital? Bagi saya, seorang pelajar, jika tiada bahan digital, mungkin akan menyukarkan cara pembelajaran saya dan mungkin akan menyukarkan cara saya memahami sesuatu benda. Kerana saya sebagai seorang pelajar, saya susah untuk faham sesuatu benda jika saya tak melihat sebarang gambar rajah. Seperti yang kita tahu, di dalam buku teks, gambar rajah hanya ada dalam satu ataupun dua gambar rajah dalam satu buku surat. Jadi bagi saya, gambar rajah tersebut tidak memberi sebarang maksud kepada saya. Jadi dengan bahan digital seperti laman sesawang, saya boleh melihat gambar rajah dan saya boleh memahami dengan cara saya sendiri. Jadi bagi saya, cara itu mudah dan efektif untuk saya. Okey, baik. Terima kasih. Susah untuk menggunakan itu dengan cikgu sekolah sebab kebanyakannya cikgu kalau dia bagi sekolah dia akan bagi dalam bentuk digital. Kebanyakannya modul yang cikgu bagi pun jawapan dia mesti ada dalam internet. Susah sebab saya selalu dapat kerja yang benda-benda yang saya tak tahu. Jadi saya kenalah research dekat library. Mungkin susah tu. Jadi saya perlukanlah bahan digital.